bubble wrap the best. Wow. Dia macam angin tu bergerak-gerak. Wow, bagusnya. Dia produk ni dijaga dia duk. Tu kau ingat apa benda lah aku beli. Lepas tu kotak dia besar. Lepas tu baru aku teringat ada barang yang aku beli tu apalah. Lepas tu bila aku tengok kotak, bila aku teringat tu, kotak dia memang protektif lah. Sangat bagus. Sila judge saya. Tada. Okay. Best gila tu. Ni buat tidur sedap lah. Aku rasa macam latukkan, tapi tak apalah. Nak tahu boleh reuse, bukan recycle. Reuse. So kotak sudah boleh duduk bawah. Gatal lah pula hidung. Tada, tengok. So dekat tepi dia nampak macam ni. Nampak ada semua tu lah. Kan? Nampak. Lepas tu ada dua rahsia. Rahsia hidden lah. So kat tepi ni macam ni. And then macam tu. So Legend of Longhe, apa benda tak pernah beli, tapi dia sangat comel. So aku terpaksa nak beli. Aku try untuk tak beli figurine yang berupa binatang atau haiwan lah. Haiwan, binatang bunyi macam kasar, tapi binatang tu perkataan juga. Bukan aku panggil kau binatang kan. So 3 piece in 1 dia kata. Tapi sebab aku tak tahu lah, aku macam geram sangat. Dia sangat comel. Jadi aku dah lama dah perhati, cuma aku tak beli. Agak berbulan-bulan jugalah akhirnya aku decide untuk beli. Lepas tu sebab aku tahu kalau beli, sefaham aku apa yang description daripada barang ni lah, kalau kita beli full set, kalau kita beli satu kotak dia, blind box dia tu, kita akan dapat satu random lah daripada selection yang kita tengok tadi tu, pilihan yang ada tu. Tapi kalau kita beli full, kita boleh dapat full set. Jadi aku memang nak semua. Lepas tu aku kata tak apalah, kita beli je full set. So kita belilah full set. Oh, sampah terus. Tak nak simpan-simpan. Okey, jom kita buka kotak ni. So dalam kotak ni nampak ada empat kucing. Yang bestnya kucing ni, I mean like dia punya packaging tu, kucing tu macam boleh buat display juga. Okay, jom kita keluarkan empat kucing ni. Kotaknya. Oh, patutlah. Okay, so kita dah angkat atas. So kucing ni ada 4. Okay, so kita keluarkan kucing 1, keluarkan kucing 2, keluarkan kucing 3, keluarkan kucing 4. Okay, so kotak ni dah boleh let go lah. Aku tak rasa aku nak. Oh, kita boleh. Aku tahu aku nak buat apa dengan kotak ni. Sayang kan, tapi tak apa. Aku tahu aku nak buat apa dengan kotak ni. Oh, dia dah. Ni mungkin sebab dia nak display lah untuk orang pilih satu daripada 4 kotak tu kan. Tak apa, aku tahu aku nak buat apa dengan kotak tu. Aku akan repurpose dia. So, tengok, setiap kucing dia akan nampak macam ni. Okay, dia akan nampak macam ni. Nampak? Comel. Tapi rupanya dia adalah macam kucing betul macam manusia. Aku tak tahu, aku tak tengok cerita dia, tapi aku nampak dia cute lah. Okay, so dekat kepala belakang dia ada macam ni. Nampak, dia akan bagi tahulah kita ada antara yang ada tu untuk ditengok, untuk dipilih. So kat dalam kotak ni, kat bawah ni bontot dia, kat bawah kepala dia macam ni. Taklah bontot kan, sebab kepala je. So atas dia macam ni, tak ada apa-apa. Okay, jom kita buka satu-satu. Kita buka satu dulu. Ui, oh, ini dekat atas je. I thought plastik ni, benda ni kat dalam. Punya bukan, stiker kat luar je. Tak apa, kejap kita buka, lepas tu saya tunjuk dia. Saya tunjuk. Oh, mak, dia punya ni flag, senang nak tengok. So, kita punya perempuan ni. Okay, so dia sepatutnya nampak macam tu lah. Antara yang ini ke sini, sini. So kita ada berapa item? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tak tahulah, aku harap betul lah dapat 14. Kalau tak, tak apalah, redha je. Sebab nak sangat. Dan harga dia macam berpatutan untuk benda ni. Masa aku tengok harga dia, lah aku beli juga.
Sekejap buka semua dulu. Oh, ni boleh tanggal. Tapi kalau aku tanggal pun aku nak tampal kat mana kan? Sama je, dia sama je kat kotak tu. Aduh, comel lah. Zhao He Wuxian. Zhao He kot nama dia. Legend of Zhao He. Dah let go je lah. Masalah sayang barang ni. Sekejap. Okay, so kita cepat-cepat buka. Kan panjang pula video aku ni sekarang. Okay, so kita buka macam tu dulu. So kita letak kepala kucing ni kat sini. Kepala korang tak tengok kepala kucing ni. Nampak kepala je cukup. Kita nak tengok kat dalam dia bila kita unboxing dia. Aku tak geram, tak boleh buka. Dia kena geram macam tu. Comel lah. You are so cute. Tak apalah, bukannya korang nampak, bukan. Baik tengok kat aku. Aku suka. Aku suka. Kucing ni comel. Dia punya snippet tu, I mean like dia punya clip video semua nampak dia comel. Okay, so ni kita boleh buang. Wah. Okay, so kucing yang pertama kita buka macam ni. Tak boleh. Bismillah. Tada. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 12. Ada 14 kan tadi kan. So kita mungkin tak dapat semua lah. Tak tahulah, dia kata dapat semua. Tengoklah. So kat sini ada macam ni. Okay, lepas tu ada ni. Kita tunjuklah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aku tak tahu benda sama ke tak. 9, 10, 11, 12, 13, 14. So ada 14. Tapi ni ada 1, 3, 3, 4, 12. Ada 12 je. So kita hanya kat 12 je lah daripada 14 ni. Okay. So kita jadikan satu sebagai penanda. I need a pen. So kita ada 4. So I think safe enough for me to tick one, to scratch one, to mark one. Okay, so untuk kotak yang pertama, nanti kita akan buang plastik ni. Kita akan simpan plastik ni. So jom kita buka dia. Ayah, I need to kumpul sampah satu tempat. Minum air sikit. Tupperware. Ini yang pertama. Okey, kepala satu jadikan sampah. Tak nak, nanti kita nak simpan semua dalam ni. Nak simpan balik. Okey, so kita ada itik. Itik ikan ayam. Dengan ni. Tada. So dia dengan anak ayam ni. Saya akan simpankan dia balik kat dalam ni. Macam ni. Asal dia macam bontot kat belakang ni. Betul ke ayam? Tak tahulah. Tada. So yang ini. Rasa macam aku tak pernah beli figurine. Aku ada satu figurine. Sebabkan Conjuring. Memang kena beli juga masa tu. Pop Mart. Tapi dia rasa macam berkualiti. Okay, so jom kita tick dekat atas ni. So saya ada yang ini. Ini yang pertama. Okay, kita boleh simpan dia dalam kepala dia. Dalam kepala. Macam pecah pula bunyi dia. Okay, yang kedua kita buka. So kita dapat yang ada ni. Lepas tu ada ni. Kita dapat yang ikan, kucing, yang ikan. Lepas tu dia ada bucket air. Oh, ni bucket air. Oh, bucket air ni kena buka. Oh, ni dia buka kat atas. So dia ambil ikan dekat dalam bucket, dalam baldi. Macam tu. Tada. Ya, janganlah jatuh.
Okay, so yang ini kita masukkan dalam ni balik. Jatuh jantung aku. Aku tak akan display dia kat sini. Aku ada tempat untuk aku display. Nanti aku akan display. Hampa kat sini lah. So, tempat untuk display tu pun bukan di sini juga lokasi dia. So, tadi kucing bucket ikan. Ini yang bucket ikan. Kita dah ada yang bucket ikan. Bucket ikan kita yang ini. Okay, so next. Okay, so jom kita buka ni yang ketiga daripada kepala yang pertama. Kosong. Kita dapat yang ini. Nampak? Hehe. So, dia pegang cawan air. Comel lah. Air dia. Aku lagi suka tengok air dia. Sedap weh rasa dia pegang dia. So, yang cawan air Jom kita tengok yang cawan air mana satu. Okay, kita ada yang ini. Yang ni cawan air. Alright. Okay, untuk kepala yang pertama kita dah boleh simpan. Kita balik. Even kepala dia pun kita boleh buat display. Comel. And boleh jadikan storage dia juga. Simpan dia boleh. Sekejap. Bekerja. Sopan sikit. Macam tu. Sekejap aku tak boleh tutup. Tada. Kalau jatuh terbuka keluar semua. Okay, so kepala yang pertama. Kepala yang kedua. Rosak pen aku bang. Jom kita buka. Tada. Okay, so sama juga. Dia ada tiga item. Lepas tu dia ada yang ni. So ini kita boleh simpan. Untuk semua kita akan simpan lah. Tapi aku conteng satu. So ada 1, 2, 3. Okay, so yang pertama jom kita buka. Yang pertama, dapat yang ni. Kita dapat special figurine. Tada. Nampak? Mata biru. I tak tahu nama dia siapa. Tapi ya, dia adalah satu daripada manusia yang ada kat dalam tu. Yay. So kita dapat special. Kita dapat secret. 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 Kita dapat satu secret. Yang ni. Okay. So happy. Okay, next. Dapat yang ni. Aku tak tahu ni mana satu. Yang ada bantal. Dia tidur. Mengantuk. Sangat comfy. Yeay. Cuti. Boleh rehat. Macam tu. Comel. Kau tengok benda ni bahagia rasa walaupun kerja stress. Sedap weh rasa dia. Rasa dia macam barang mahal. Sekejap ni kena buang lah. Penuh lah tu sampah aku dengan plastik. Okay, plastik tu makan ruang. Okay, so kita dapat yang ini. Nampak? Okay, so kucing ini. Okay, next kita buka. Kita dapat yang mana tu? Okay. Aku nak letak sampah setempat. Nampak? Comel. Marah betul. Ngantuk. Kita masa ni. So yang ini adalah yang ini. Nampak? Okay. So jom kita simpan dulu. Aku tak buat behind the scene, aku buat sekarang. Kau ingat aku ada masa ke? Nak buat kejap lagi. Buat sekarang terus. Tak nak kat sini kan jatuh nangis.
Okey, kita buka kotak yang seterusnya. Sorry ya kepala. Tada. Sesama, kita dapat yang ini lagi untuk bagi tahu kita sebagai panduan mana satu kita dapat. So, kita ada 1, 2 dan 3. Okey, yang pertama, jom kita buka. Okey, ini sampah. Aku betul-betul concern lah dengan sampah ni. Masuk ke buang sampah, dah penuh dah. Okey, so kita dapat yang ini. Dia berak. Jamban dia ada brand kau yang main. Nampak? Okey. So, jom simpan dia. Satu hari nanti korang akan nampak aku display dia. But bukan hari ni. Okey. So, berak. Yang mana berak? Terkejut je orang tengok dia berak, nampak? Okey, so yang tu berak sudah ambil pula, sudah ada. Okey, jom kita buat yang seterusnya. Laju dia nak keluar. Tengok apa dia. Dia main air, nampak? Happy with water. Okey. Laju kan, nampak tengok. Aku boleh mati dalam keadaan penat. Sekejap, lupa nak tengok mana kita sudah ada. Macam bubble, tapi dia adalah water. So, kita dapat yang ni. Yang ni. Alright. So, kalau dapat 11, maksudnya mungkin aku tak dapat lagi 2 lah. But it's okay, I'm good. Okay. Penuh. Tengah-angkat. Okey, jom. So, ini adalah yang ini. Yarn. Dia dengan yarn ni, bapak best gila rasa dia. Betul-betul rasa macam yarn. Betul lah. Dia mahal, tapi balik. Tapi dia tak mahal sangat pun. Tapi kalau beli banyak kali, mahal lah. Okey, so. Malu ni. Kalau nak beli satu lagi set boleh je. Tapi macam tak nak. Aku nak collection sebab kucing ni comel. Dia penuh dengan emoji. Penuh dengan emosi, dengan ekspresi. Dia masukkan dia dulu. Jom. Tada. Okey, so kita buka kepala yang terakhir. Jom. Okey, so kepala yang terakhir sama. Kita dapat ni juga. Dan bateri nak mampus. Bapak aku mau cakap berapa lama. So, 1, 2, 3. Laju Kalau bateri mampus, tak apa, kita tukar je bateri baru. Aku dah cas pun. So, yang pertama. Laju bang. Dah nak mampus. Bye. Buka bateri baru. Okay, bateri mampus tadi. Halfway. Dia dah nampak drain. So, aku terus berhenti tukar bateri. So, sambung untuk yang tadi. Kita dah buka. Kita dah dapat. Kita dapat anak dia. So, dia ada anak dia. Aku tak tahu benda, tak tengok lagi. So, tada. Saya dapat yang ni. Kita masuk dengan. Yang tadi ada buka. Ini tak ada. Macam pembuka kad. Ada. Tapi dia kat atas sangat. Dia kena buka sendiri. Dia tak klik betul-betul. Penuh ekspresi kan aku. Okey. Kecil. Alamak, comelnya. Kepala dia kecil. So, macam tu. Nampak? Dengan kawan dia yang kecil tu. Kecil sangat ni. Dia ada kepala. Dia ada ni. Kita letak macam tu. Betul lah tadi. Sebetul aku letak tadi. Dia kecil. Tengok tu. Wih. Comel. Sekejap mana? Simpan balik dalam ni. Kita display nanti kita letak kat luar. Kan tas hidup pun sedap. Ya Allah. Plastik jenis apa ni? Best. Pernah dibuat aku. Plastik rasa best.
Jangan nak naik atas. Geram pula aku. Banyak sangat plastik. Okay, so seterusnya buka lah macam ni. So yang ini kejap, tadi kita lupa nak tulis. Dia main dengan kawan dia yang kecil tu. Silap pula. Nasib baik tak tutup ni. Okay, so kita dapat yang ni. Nampak dia main dengan kawan dia. So yang seterusnya kita dapat yang ini. Dia ada kawan. Aku tak tahu lah kawan ke apa. Jom tengok. Telur. Ada telur goreng. Ada sunny side up. Nampak? Sekejap tengok sini lah. Sunny side up. Okay, dengan dia. So dia macam wet. Nampak? Wet. Kenapa wet? Dia macam being naughty. Dia best gila tu. Aku rasa dia sangat solid. Tapi dia memang sangat affordable lah aku rasa tu. Kucing ni sangat-sangat balu. Okay, so kucing telur. Dia tengah jilat telur. Yummy nama dia. Dia ada nama kat bawah tu. Nampak ni? Yummy telur tu. Dia suka telur tu. Okay, dan yang terakhir. Nanti kita tengok apa yang kita tak ada. Okay, so yang ini. Alhamdulillah. Dia ada kawan juga yang ni. So macam ni, nampak? Dia kata ish, tak makan. Ya, aku tak faham. Terbalik. Dia jatuhkan. Dia telah menjatuhkan. Tapi tak nak ngaku. Nampak? Bestnya. So happy. I'm very happy with this purchase. Nak tahu aku beli kat mana? Tanya. Nanti aku bagi tahu. Okay, so kita dapat semua. So kita tengok yang terakhir tu dah. Okay. Ni betul lah aku cakap lebih kurang. Tadi ball playing kita tak tanda. Tadi kita dapat ini juga. Okay, so yang tu yang ni. Okay, so dekat sini semua kita ada. Kat depan ni semua kita ada. Semua kita ada. Kejap, dia main dengan kawan. Okay, betul. Kejap, salah tengok lah. Kalau bukan plov, maksudnya dia yang ni. Hug pig. Hug please. Okay, lepas tu kat sini kita dapat yang secret satu. Yang ni kita tak dapat. Lepas tu kita dapat, aku rasa yang ni lah kot tadi, bukan yang ni. Aku kena tengok balik. Aku dah simpan, so malas aku nak buka semua. Okay, lepas tu kita so yang ni ataupun yang tadi, ni kita dapat. Lepas tu yang ni kita dapat, ini pun kita dapat. So ada dua yang kita tak dapat lah. Okay, kalau betul yang ni nama dia plov, dia ada nama kat bawah dia. Kalau tak, nama dia adalah yang hug place ni. So okay, daripada sini pakcik ni nama dia Wuzian. So kita ada Wuxian. Wuxian kita ada Xiaohe. Ni lah Xiaohe, kucing tu. Alah kucing tu. Lepas tu kita ada Comfy ni kita dah dapat. Peace ni pun kita dapat. Dia garang, nampak tu. Dia nama kat bawah ni kalau nampak. Lepas tu kita dapat yang Nom. Okay, sebelah sini semua kita dah tengok. Kita tukar pula belah sini. So macam tadi kita cakap, kalau dia bukan plov. Kalau dia bukan plov, dia adalah hug please. Lepas tu kita dapat yang ni, Yummy. Aku ingat nama dia tadi sebab aku tengok baru. Ini nama dia Troublemaker. Yang ini Potty Time sebab dia Lepas tu ni tak ngaku salah. Lepas tu ni Bubble Day. Sebetulnya bubble bukan water.
So kita dapat yang ni, ball playing. Yang ni cutie. Habis dah. Okay, I'm so happy with my purchase. Terima kasih tukang jual, saya suka. Kalau saya rasa saya nak betul-betul kumpul lagi 2 tu, saya akan repeat lah. Tapi itulah dapat lebih kat saya. Tapi sebab saya tak nak, saya tak beli lagi lah. So itu saja. Alah, penuh lah pula. Tengok. Okay, tak apa, biar dia kat luar. Satu je simpan kat dalam. Kau cantik kan? Okay. Okay. So itu saja daripada saya. Sekejap, simpan dulu. Tak muat lah pula. Oh, sebab dia buat sengit tadi. Buat macam ni. So semua dia buat macam ni tadi. Semua lah, tak kepala kat bawah. Oh, sebab tu dah ada stable. Tada. Okay. Sekian daripada kami. Bye. Aduh, ya Allah.